Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan aku Syahman Abu Hassan. Hari ni aku nak share dengan korang masalah dekat rumah sublet bilik sewa aku. Dia buat aduan pipe sinki, kepala tak boleh tutup, air dia sentiasa keluar. Jom kita cek apa masalah dia. Okey, dah berhenti ni sebab penyewa aku dah tutup punca air yang keluar ni. Kita panggil stokok lah. Dah tutup stokok dekat bawah sinki ni. Ni aku buka balik stokok dia. Nampak? Aku tutup, aku buka, aku tutup pun sama. Air dia tak berhenti. Paslah kepala pipe ni ada masalah. Tapi untuk kepala pipe jenis yang ini, jenis ni jenama brand, nampak tu. Dan jenis yang ini sebenarnya kita tak perlu tukar kot satu set. Untuk jenis ni kita boleh tukar spare pipe dekat dalam ni. Jimat sikit kan? Jom kita kasih tukar. Okey guys, itu saja perkongsian aku pada kali ini. Pada korang jangan lupa untuk subscribe, like dan share supaya korang tak terlepas segala perkongsian DIY aku selepas ini. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.